Ramai anak muda yang rasa sukar untuk kumpul RM100,000 yang pertama. Tetapi sebenarnya, usia 20-an adalah masa yang paling strategi untuk gunakan emas sebagai alat simpanan bagi mencapai sasaran tersebut. Kenapa? Pertama, pada umur 20-an, komitmen kewangan biasanya masih rendah. Belum ada rumah, belum banyak hutang dan belum lagi tanggung keluarga besar. Dan ini adalah masa yang terbaik untuk alihkan sebahagian pendapatan dalam bentuk aset yang kalis inflasi seperti emas. Kedua, emas secara semula jadi memaksa anda berdisiplin. Apabila duit ditukarkan kepada emas, anda sukar untuk belanjakan berbanding simpanan dalam akaun bank. Ini mengelakkan duit bocor pada perbelanjaan yang tidak perlu. Ketiga, harga emas dalam jangka panjang naik secara purata 10% setahun. Dengan penyimpanan emas secara konsisten, nilai simpanan anda akan berkembang seiring kenaikan harga emas. Jika anda menyimpan RM500 pada usia 25 tahun dalam bentuk emas setiap bulan, anda boleh capai simpanan sekitar RM100,000 dalam tempoh masa 10 tahun. Emas hanyalah aset yang membantu anda dapatkan simpanan RM100,000 yang pertama. Apa yang lebih penting adalah tindakan anda. Anda boleh mulakan dengan jumlah yang kecil tetapi konsisten. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.